Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So untuk hari ini kita akan continue dengan thermochemical equation, dan pada hari ini kita akan berfokuskan kepada cara nak selesaikan masalah. Okay, so untuk exercise kali ini dia kata write the thermochemical equation for the reaction given. So untuk soalan yang pertama, kamu ada enthalpy, standard enthalpy of the solution of KNO3, iaitu dia bagi value 39.4 kJ per mole. Jadi kamu kena tuliskan dia punya thermochemical equation. Jadi kamu dah tahu dah enthalpy of solution. So enthalpy of solution maksudnya 1 mole of ionic solid is completely dissolved in water to form a very dilute solution. Jadi kalau kamu tengok, dia kena 1 mole dekat bahagian reactant tersebut. Okay, so kamu boleh compare balik dengan definition yang kamu dah belajar dekat bahagian atas ini. So 1 mole of substance is completely dissolved, 1 mole kena bahagian reactant. Jadi kamu pecahkanlah 1 KNO3 solid. So you pecahkan dapat K plus aqueous dan juga NO3 minus aqueous. So fasa dia adalah wajib. Okay, dan bila sebut thermochemical equation mesti ada delta H dia. So delta H dia adalah delta H not solution bersamaan dengan positif 39.4 kJ per mole. So bila lengkap semua sekali barulah betul 1 markah. And then seterusnya adalah standard enthalpy of formation of Al2O3 menghasilkan negatif 1670 kJ per mole. Jadi dia kata formation. Bila formation kena ada 1 mole dekat bahagian produk. Jadi kamu boleh check balik, formation kena 1 mole dekat bahagian produk dekat sini. Jadi kamu boleh try lah, Al solid tambah O2 gases, dapatkanlah Al2O3 solid. Okay, macam biasa sini 1 wajib dekat bahagian produk. Okay, so kamu boleh cubalah, kamu letak 2 kat sini, kamu letaklah 3/2 supaya bila potong-potong you dapat 3 oksigen. So the moment you get that, jangan lupa include dia punya delta HF untuk formation, iaitu negatif 1670 kJ per mole. And then the similar one dekat sini, kat sini bagi tahu standard kan, jadi that's why kita ada note kat sini. Yang ini pula, the formation of MgNO32 releases energy as much as 113.0 kJ. So dekat sini dia kata minta formation untuk MgNO3. Jadi bila formation, kalau kamu tengok definition macam tadi juga, produk dia kena 1 mole dan dia mesti datang daripada from its element under stable condition. Jadi soalan kamu tadi adalah MgNO3. Jadi MgNO3 2 mesti datang daripada elemen dia. So elemen dia adalah magnesium solid, mesti datang daripada nitrogen dan juga mesti datang daripada oxygen gas. Okay, lepas tu kamu balancekanlah equation tersebut. Kamu letaklah nombor 3, as long as kat sini dia mesti 1. Okay, dan mesti include delta H dia, delta HF dia sebanyak negatif 113 kJ. Kamu tak boleh buat Mg tambah contohnya lah NO3 minus macam ni. Okay, dapatlah MgNO3 2. Ini kamu tak boleh buat sebab dia tak ikut definition. Okay, dia kata ini yang kamu buat ni adalah ion. Kalau ikut definition, dia kata masih datang daripada elemen dia. So kamu tengok balik, dia kata masih datang daripada elemen. Bukannya Mg2 plus ion. Okay, masih datang daripada elemen dia. Okay, so that's why dekat bahagian sini hanya ini sahaja jawapan yang diterima. And then untuk combustion pula, combustion of 1 mole of ethane menghasilkan carbon dioxide dengan air. So bila combustion, 1 mole of substance is burned in excess oxygen untuk hasilkan carbon dioxide dan juga air. Jadi buatlah macam biasa, C2H6 gas tambahkan dengan oksigen, you dapat carbon dioxide dan juga water. Jadi you balance kan, letak 2 dan juga letak 3. So dekat sini kamu ada hydrogen kamu ada 6, sini pun 6. Oksigen kamu ada 4 campur 3. So 7 lah. Oh, sini ada 2 je, jadi you boleh letak 7/2 supaya you boleh cancel. Okay, so that's why you akan dapat, kena include juga enthalpy of combustion sebanyak negatif 370 kJ per mole.
Okay, so sini dia bagi tahu 1 mol kan. Jadi that's why kita buat kilojoule per mol dan mesti ada standard pasal berlaku dekat 1 atm dan 25 degree Celsius. Okay. And then enthalpy of atomization of F2. Bila atomization mesti 1 mol dekat bahagian produk. So F2 gas, kamu akan dapat fluorine molecule akan dapat 1 mol of gaseous atom. Sini kena 1. Jadi kamu terpaksa letak 1/2 dekat sini. Okay, supaya dia balance lah kiri dan kanan. And then kamu include lah delta HA adalah sebanyak 220 kilojoule per mol. And then seterusnya adalah electron affinity negatif. So bila negatif ni merefer kepada first electron affinity. Okay. Electron affinity ni EA lah. Jadi kamu tahu 1 mol of substance 1 mol of sulfur accept 1 electron untuk dapat S-. Jadi kamu include lah dia punya delta H dia negatif 199 kilojoule per mol. Okay. Ini ada typo sikit, hilangkan dia punya slash. Okay. And then seterusnya kamu ada neutralization. So neutralization antara H2SO4 dengan BaOH2 dapat 57 kilojoule per mol. Jadi bila neutralization dia kena 1 mol of water. Okay, kena 1 mol air. Jadi kalau kamu tengok balik, kamu punya definition neutralization kena ada 1 mol of water je. 1 mol of water is form je. Jadi kalau kamu buat macam biasa, contohnya di sini, kamu buatlah H2SO4 aqueous tambah BaOH2 aqueous, you akan dapat barium sulfate aqueous, tapi kamu dapat 2 mol of air. So kalau kamu biarkan begini, you akan salah lah sebab tak kena dengan definition, dia kata kena 1 mol. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kamu kena bahagikan dengan 2. So you akan dapat half kat sini, half dekat sini, half kat sini, and then you dapat 1 mol. And then delta H dia you akan dapat negatif 57 kilojoule per mol. Okay. And then you ada lattice energy. Lattice energy mesti datang daripada gaseous ion dia. Mg2 plus gaseous ion dan juga 2 Cl minus gaseous ion untuk dapat 1 mol of MgCl2 solid. Okay. Manakala untuk lattice dissociation energy ni, dia terbalik je. MgCl, kamu pecahkan pasal dissociate. Pecahkan dapatlah ion dia balik. Cuma ion dia masih dalam keadaan gas. Mg2 plus gaseous dan juga 2 Cl minus gaseous. So you akan dapat delta H positif 2522 kilojoule per mol. And then you ada first ionization energy. You ada 1 Al. Okay, you dapatlah Al plus gaseous tambah 1 elektron. Jangan lupa include dia punya enthalpy. Kalau second, you ambil lah 1 Al plus, dapatlah Al2 plus. Keluarkan lagi 1 elektron. Jadi, you akan dapat positif 1817. Okay, dan fasa dia semua wajib. Okay, dan kalau kamu nak check lah, charge dia positif dekat bahagian kiri. Dekat bahagian kanan pun positif 2, negatif 1. So overall you akan dapat positif 1 juga. And then kalau untuk hydration, dia mesti Br minus gaseous menghasilkan Br minus aqueous. Kena 1 mol. Dan include dia punya enthalpy dekat bahagian sini. Alright. So ini bersama slash ni tiada ya. Alright. So based on kefahaman kamu punya enthalpy yang kamu dah belajar, you sepatutnya dah tahu buat dia punya thermochemical equation berdasarkan kehendak soalan. So ini adalah penutup untuk cara thermochemical equation. On the next part nanti kamu akan belajar melibatkan combustion dan juga neutralization untuk solve soalan melibatkan calorimetry. Alright. So itu sahaja untuk sesi kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang, iaitu melibatkan calorimeter. Alright, that's all. Bye.